ASB dah umumkan dividen 5.75%. Ramai yang simpan ASB sebab rasa selamat dan dapat dividen tiap tahun. Confirm ke selamat simpanan kita tu? Untuk short term, dah rasa it's okay. Ada dividen, but untuk long term buat. First, mata wang makin lemah, harga barang makin naik, kuasa beli pun makin rendah. Dividen ASB pun dah statik sama macam tahun lepas. Dulu dividen 7% dalam ASB quite high, tapi sekarang dah tak berbaloi. Kalau letak saving dalam tu untuk long term, matlamat pun tak dapat capai, makin tahun kena tambah duit. Nombor dalam akaun sama, nilai dah tak sama. Sebab tu ramai dah ubah strategi simpan dalam ASB. Bukan berhenti simpanan terus, tapi tukar sebahagian kepada simpanan emas. Contoh, 50 gram emas. 50 gram pada 1 Januari 2025 berharga lebih kurang RM21,000. Hari ini 50 gram dah meningkat sehingga RM31,000. Kenaikan sebanyak 47.62%. Berbaloi tak? Tolak spread lebih kurang 7.5% still untuk 40%. Kadang bukan sebab gaji yang rendah, tapi platform simpanan kita yang lain. Simpan dalam ASB untung 5.75%, simpan dalam emas untung 40%. Pilihan di tangan anda. Anda yang kawal kewangan dan simpanan. Platform hanya membantu bagi mereka yang nak alihkan sebahagian simpanan ASB ke dalam bentuk emas dengan public gold. DM saya untuk saya guide mengikut bajet anda. Saya bimbing sebaik.